Waalaikumsalam. Okey, boleh. Teruskan. Okey, saya Faizatun Nazihah dari Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Okey, saya berharap soalan saya ini tidak bersifat provokatif. Okay. Ini berkenaan dengan PTPTN. Boleh. Mana dia? Sejujurnya saya minta maaf sebab saya membangkitkan isu PTPTN. Siapa yang minta maaf? Tanya. Mana ni? Okey, PTPTN. Kerajaan dahulu pada tahun 2022 pernah mengeluarkan statement iaitu memberikan pembiayaan 100% kepada golongan M40. Kenyataan media sinar harian pada 23 September 2022. 15 September 2022. Maaf. Okey. Kemudian bila naik kerajaan baharu, perkara tersebut tidak diteruskan. Jadi di situ saya agak kecewa. Okey. Jangan kecewa. Kata 100% pembiayaan PTPTN kepada golongan M40. Tapi tak diteruskan selepas menang pilihan raya. Okey. Pinjaman dinaikkan. Okay. Baik. Dan saya merupakan penerima PTPTN sebanyak 75% sahaja. Bukan 100%. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Diharapkan Yang Amat Berhormat dapat menjawab soalan saya. Ya. Dia tanya, saya jawab lah. Baik. 15 September 2022 kajak dululah. Dia janji 100%. Dia pun tak buat lagi. Seorang umpamanya timbalan presiden parti dia sebut kita akan hapuskan PTPTN. Tak buat juga. Memang ucapan saya kata, kalau bila keadaan kewangan kerajaan itu baik, pendapat saya, sepatutnya pendidikan ini dari sekolah rendah sehingga universiti harus percuma. Itu pandangan saya. Ya. Itu falsafah saya tentang pendidikan. Because pendidikan macam security, itu semua tanggungjawab pemerintah. Ya, baik. Atau juga kemudahan kesihatan. Cuma keadaannya sekarang, saudari kena tahu, anda kena tahu, sebila saya diserahkan ke jawatan ini, utang 1.5 triliun ringgit. Tak bayar, bankrupt negara. Defisit 5.6%. Maknanya kalau gaji 1,000, belanja 1,600. Kerajaan tak boleh bertahan. Sebab itu kita kena buat cara peringkat. Students kena faham ini ya. Orang tanya, Anwar sebut dulu, kita menang hari ini, minyak turun. Saya tahu yang dengar tu. Tunggu je. Baik. Betul. Ya. Betul. Sebab itu, tapi you tahu sekarang, bila kita umum itu, harga minyak di Arab Saudi 50 sen. Harga kita terlalu tinggi. Hari ini, harga minyak di Malaysia lebih rendah daripada Arab Saudi. Ya. Jadi orang nak gunakan mainan politik ini tak betul. Macam Brunei. Dulu beda dengan kita RM1.50. Sekarang beda dengan kita dalam 15-20 sen sahaja. Jadi, harga minyak di negara kita itu terlalu rendah sekarang. Baik. Jadi sebab itu kita cadangkan nak buat penyasaran subsidi. Orang tahu penyasaran subsidi, cubalah kemudian dimainkan sebagai politik. Sebab saya tarik subsidi kepada golongan paling kaya nak pergi haji. Bayangkan, kita ini bagi subsidi kepada semua jemaah. Yang miskin kita bagi, yang milioner, yang gaji sejuta sebulan pun kita bagi subsidi. Jadi saya kata mau haji, orang kaya tak payahlah. Itu kita lakukan. Kemudian elektrik.
Bagi M40, B40 tak naik. Yang dinaikkan itu 10% tertinggi. 10%. Yang terkaya, industri besar, dan kita jimat 4.6 bilion ringgit. Tapi rakyat terbanyak tak terkesan. Itu nak main politik. Pasal apa nak jadi main isu politik? Sebab apa saya lakukan begitu? Inilah cara-cara kita nak jimatkan belanja. Sebab subsidi elektrik ini, kalau kita tak tukar, dia manfaatnya kepada bukan rakyat. Berapa jumlah bukan rakyat negara kita? 3.5 juta. Dia dapat subsidi daripada kita. Sebab tu baru ni kita buat penggabungan harga ayam. Baik, kalau terkesan orang tu miskin dan dia tak mampu, saya tambah dalam sumbangan tunai rahmah STR. Ya, dan tahun depan mulai Januari kita bagi, mulanya kita bagi 100, kita tambah. Kalau kita nampak ada beban, kita lebih baik begitu, kerana kalau bagi STR dia direct kepada rakyat. 3.5 juta bukan rakyat tak akan dapat. Jadi kita boleh jimat 56 bilion ringgit lagi. Baik. Jadi untuk jawab soalan PTPTN dalam konteks itu, ya, maknanya kita boleh kaji balik kalau betul. Sebab saya tengok yang saya dapat dalam salah satu dialog mahasiswa ni, kursus kejuruteraan dan perubatan yang tertinggi dan selalu tak dapat ditampung. Jadi kita kena teliti, tidak boleh automatik juga. Ya. Kalau B40, ya boleh. Tapi kalau M40, kita kena teliti lah. Kalau bapak dia mampu, bayarlah sikit dulu. Dalam keadaan kita susah. Tapi kalau tak mampu, saya setuju. Kita boleh tambah peruntukan itu. Ya. Jadi saya nanti dengan Saudara Zamri, kita teliti balik sejauh mana kita boleh timbang. Tapi percayalah, ya, saya bukan nak cakap di sebagai politik. Saya sungguh-sungguh nak buat yang sebaiknya. Saya tak ambil gaji, dan semua gaji menteri, Timbalan Menteri saya potong 20%. Dulu tak buat. Ya. Maknanya kalau dalam setahun saya tak ambil gaji, dah berjuta ringgit dah. Saya, ahli parlimen masih ada. Jalan kereta kerajaan, helikopter kerajaan. Jadi, okeylah. Jadi, saya tidak mau jadikan ini isu. Tetapi janganlah setengah orang dihinam, tidak buat apa-apa. Tidak, kita buat. Yang janji, kalau orang janji dulu, dia tak laksanakan, soal lain lah. Orang janji banyak, Melayu, Islam, tapi harga getah. Harga, dia panggil ceiling harga getah ni, dia tak naik. Masa saya naik, 2 kali naik, sekarang RM3. Dulu saya ingat dalam RM2 berapa, waktu saya naik RM2.50, sekarang RM3. Ya. Jadi untuk nelayan kita tambah, untuk pekebun kecil kita tambah. Untuk nelayan ni masa musim tengkujuh tak ada pendapatan, jadi kita tambah sudah. Jadi lihat kesemuanya, kita akan lihat sekali lagi orang. Sebab tu orang kritik mengapa saya jadi Menteri Keuangan. Di antara sebabnya kerana saya keras sebab ini. Saya nak letak asas yang betul supaya ada saja savings kita berikan kepada yang memerlukan. Dan oleh kerana cadangan saudara saya itu, saya percaya harus dipertimbangkan. InsyaAllah saya minta Saudara Zamri lihat betul dengan PTPTN dan bawa balik kepada Kementerian Keuangan. Dan dalam suku tahun pertama, kalau betul kita mampu, saya akan tambah. Terutama bagi M40 yang memerlukan. Kalau M40 gaji bapa dia 8,000 sebulan, anak 2 orang. Beza dengan orang yang gaji 6,000, anak 6 orang. Jadi kita patut guna kategori itu kat teliti. Kalau kita ada wang cukup, okey. Tapi tahun ini 2024, peruntukan tertinggi adalah Kementerian Pendidikan. Ya. Yang kedua tertinggi kesihatan. Itu saya terpaksa lakukan kerana saya nak mutu pendidikan ditingkatkan. Ada fakulti-fakulti baru kita tubuh, AI, fakulti AI kita tubuh.
dan beberapa program-program pembaharuan di KPT akan kita lakukan yang juga akan menelan belanja yang tinggi untuk AI, untuk digital transformation, untuk energy transition. Ini semua akan memerlukan belanjaan ratusan juta tambahan. Jadi saya nak adik-adik, anak-anak faham, insya-Allah saya terima baik cadangan itu dan saya akan teliti, dan jika ada keupayaan insya-Allah saya akan lakukan. Okey? Okey. Terima kasih.